Assalamualaikum dan hai. Selamat datang ke episod baru Apa Rasa di Chan Mari Chan. Hari tu kita dah berapa banyak kali dah makan Hainanese chicken chop. So, hari ni kita try something yang lain pula. Ini chicken chop rice with creamy pumpkin sauce. Chicken chop ni sekali dengan nasi. Bukan tu je, ada salad yang tersusun rapi, ayam dia yang rangup dengan creamy pumpkin sauce dia. Tak sabar nak try yang ni. Okey, tak nak buang masa, jom kita cuba. Kita ambil sikit chicken chop ni, creamy pumpkin sauce ni. Bismillah. Ayam dia memang crispy, dalam dia lembut. Lepas tu, dia punya creamy pumpkin sauce dia memang creamy. Betul. Dia punya rasa labu dia ada rasa pedas-pedas sikit je. Lepas tu, kuah dia memang pekat dan berlemak. Bila dia campur dengan ayam yang crispy, crunchy ni sekali dengan nasi, memang sedap. Okey, kalau korang datang sini tak rasa nak makan Hainanese chicken chop hari ni, tapi nak makan chicken chop dengan nasi, boleh try chicken chop rice with creamy pumpkin sauce. Okey, itu saja. Kalau datang sini, jangan lupa try dish ni tau. Bye-bye.